sakit, pedih, rasa macam ada gastrik. Rupa-rupanya bukan gastrik. Bila pergi scan, ada batu hempedu yang sangat banyak. Anda yang ada masalah batu hempedu, Kak nak kongsikan dalam video ni cara penyelesaian tanpa operasi. Sebelum tu bantu follow Kak dulu dan komen batu hempedu. Untuk masalah batu hempedu, Kak cadangkan 3 vitamin yang mana akan membantu untuk membakar ataupun untuk memecahkan batu hempedu itulah. Yang pertama sekali ialah omega 3. Dia membantu untuk membakar batu hempedu, dan yang kedua B-complex, dia bantu untuk tahan sakit dan juga memecahkan batu hempedu, dan sekali yang ketiga ialah resveratrol, di mana dia membantu untuk membakar batu hempedu dan pada masa yang sama dia melindungi kita punya organ lah, dia pelihara kita punya sel juga, supaya lepas ni dia boleh proses daripada lemak-lemak tepu yang kita makan tu, proses supaya tidak membentuk kristal ataupun batu karang lah, atau batu hempedu juga. Nak dapatkan produk untuk batu hempedu ni, komen batu hempedu.